Dah 2026, masih minum lagi kartum lagi. Masih minum lagi. Korang ada masalah nak berhenti minum. Okey. Aku akan share dekat korang cara-cara yang mudah untuk berhenti minum Al-Kartum. Okey. Dia yang pertama sekali, korang kena ada niat yang betul, kena nekat. Nekat sangat. Okey, ubat pertama nekat. Di atas diri kau sendiri kena nekat. Aku nak berhenti, betul-betul nak berhenti ni. Aku nak berhenti sangat. Dah lama dah. Belas tahun, puluh tahun dah aku minum, tak dapat nak berhenti. Kena nekat. Okey. Korang akan terseksa dalam 1 minggu saja. Seminggu je. Seminggu je korang akan menahan seksa itu. Okey, yang paling kritikal sekali 3 hari pertama lah. 3 hari pertama paling kritikal sekali, okey. Hari keempat tu dah okey sikit lah. Tahan sikit lah. Tetapi lepas seminggu tu terus pulih. Terus pulih Terus pulih terus, jangan risau. Yang pertama kena nekat. Tapi hari pertama, kedua, ketiga tu memang seksa lah. Dengan beringusnya, dengan sakit uratnya, dengan tak boleh tidurnya. Tapi bila kau dah start tidur, kan, nekat tidur-tidur, dia kan tidur nyenyak je, tak ada masalah. Kena paksa juga tidur. Untuk tidur tu kena paksa. Yang mana susah nak tidur kan, kena paksa. Paksa aku nak tidur, aku nak tidur. Tidur, pejam je mata lama, akan tidur. Dah dapat tidur sekali, lagi mudahlah kau akan tidur untuk 2-3 hari seterusnya. Okey, kena nekat. Sebab sekarang ni dah sudah ada atar, lepas tu dah ada urin kan. Dah ada urin sakut ketum tu semua. Kena berhentilah Kena berhenti kan. Kena berhenti Okey, tapi kalau macam tak kuat, nekat tak kuat tapi nak berhenti, cuba amalkanlah beli jus jus penawar ketum tu. Okey, aku ada letak link tu. Korang boleh amalkan jus tu, dia akan kuranglah sikit. Seksa tu akan kuranglah masa korang berhenti minum tu, seksa tu akan kurang sikit lah. Amalkan jus tu, insyaAllah korang akan dapat berhenti minum ketum. Seksa dia untuk berhenti minum ketum ni seminggu saja. Dia yang paling saja 3 hari pertama. Lepas tu dia akan kurang lagi, kurang. Tapi lepas seminggu tu, korang akan pulih, bebas terus. Korang akan gembira. Korang akan gembira sekali. Ya. Cuba berhenti. Ya, kita tahu. Memang seksa. Memang susah sangat nak berhenti kan. Orang lain memang cakap senang, berhenti. Tapi yang nak buat tu paling susah lah. Itulah korang kena ada nekat lah nak berhenti kan. Kena nekat. Memang susah nak berhenti dia. Tapi seksa tu seminggu sajalah Korang kena nekat dalam diri, aku nak berhenti kan. Kena cuba berhenti. Memang seksa tapi berbaloi. Memang seksa tapi berbaloi, okey? Berbaloi. Lepas korang dah dapat berjaya pulih tu, hidup korang akan berubah. Hidup korang akan totally berubah, okey? Akan berubah terus. Tiada lagi risau, tiada lagi pening kepala, duit pun makin lagi jimat, okey? Itu yang pertama lah, duit lagi jimat lah. Tak pening dah nak cari air semua kan, okey? Kena berhenti kalau tak kuat, carilah jus penawar ketum tu, okey?